Ada satu senjata yang telah mengaburkan garisan antara dunia digital dan dunia fizikal. Ia bukan bom, bukan juga peluru berpandu, tapi cuma sebaris kod. Jom kita bedah siasat Stuxnet, senjata cyber yang telah mengubah terus landscape peperangan moden. Okey, jom kita kembali ke Jun 2010. Jauh di dalam sebuah kemudahan pengayaan uranium Iran, sesuatu yang mustahil sedang berlaku. Tempat ini ialah Natanz, salah satu kubu yang paling ketat kawalannya di negara itu. Cuba anda bayangkan, mesin-mesin canggih yang berputar pada kelajuan supersonik tiba-tiba mula bergegar dan berkecai satu persatu. Para jurudera di sana pun pening kepala. Mereka langsung tak tahu apa puncanya. Skala kerosakan dia memang besar. Hampir 1,000 mesin emparan ini gagal berfungsi. Ini bukan kerosakan biasa-biasa tau. Ini adalah kemusnahan fizikal yang disengajakan di dalam salah satu lokasi paling selamat di atas muka bumi. Dan inilah bahagian yang paling tak masuk akal. Sistem komputer dekat Natanz ni adalah air-gapped. Maksudnya, ia langsung tak bersambung dengan internet. Langsung. Jadi, secara teorinya, mustahil untuk digodam dari luar. Mustahil. Jadi, persoalannya sekarang, macam mana benda ni boleh terjadi? Senjata jenis apa yang mampu menembusi pertahanan fizikal dan digital yang paling ketat dan hancurkan semuanya dari dalam tanpa dikesan pula? Untuk faham puncanya, kita kena undur sikit ke pertengahan tahun 2000-an. Masa tu, satu dunia tengah perhatikan cita-cita nuklear Iran dengan penuh kerisauan. Ketegangan memuncah besar-besaran. Lepas tu, Iran pula pilih presiden yang secara terbuka seru supaya Israel dipadamkan dari peta sambil senyap-senyap pasang beribu-ribu emparan dekat kemudahan rahsia Natanz. Bagi Israel, ini adalah ancaman hidup dan mati. Perdana Menterinya, Benjamin Netanyahu, dah bertahun-tahun beri amaran yang Iran hanya beberapa langkah je lagi daripada membina bom. Mereka secara terbuka dah merancang nak lancarkan serangan udara. Ini meletakkan Amerika Syarikat dalam keadaan yang serba salah. Kalau benarkan Israel serang, boleh tercetus perang besar di rantau tu. Tapi kalau tak buat apa-apa, risikonya Iran dapat senjata nuklear. Dua-dua pilihan, sangat-sangat teruk. Jadi, pentadbiran Bush dan kemudian Obama mula cari jalan lain. Satu cara untuk melumpuhkan program nuklear Iran tanpa melepaskan walau satu tembakan pun. Mereka perlukan senjata halimunan. Dan pilihan ketiga itu ialah Stuxnet, sebuah operasi cyber rahsia antara Amerika Syarikat dan Israel yang diberi nama kod Operation Olympic Games, direka khas untuk mensabotaj emparan Iran secara senyap-senyap. Untuk buat benda ni, mereka gunakan sesuatu yang sangat istimewa. Zero-day vulnerabilities. Senang cerita, ini macam satu pintu rahsia dalam perisian yang tak siapa pun tahu. Sampaikan syarikat yang cipta perisian tu pun tak sedar. Dekat pasaran gelap, satu zero-day ni boleh dijual berjuta-juta dolar tau. Yang paling gila pasal Stuxnet ni ialah ia gunakan bukan satu, tapi 4 zero-day yang berbeza dalam satu serangan. 4! Ini adalah sesuatu yang tak pernah dilihat sebelum ni dan ia terus bagi isyarat kepada para penyelidik. Ini bukan kerja hacker biasa-biasa. Ini kerja sebuah negara. Walaupun perisian hasad ni merebak ke seluruh dunia, data dengan jelas menunjukkan siapa sasarannya. Lebih 60% daripada semua komputer yang dijangkiti berada di Iran. Ia betul-betul macam peluru berpandu digital yang dah dikunci sasarannya. Okey, sekarang jom kita tengok macam mana Stuxnet laksanakan misinya. Cara ia berfungsi ni memang genius, hampir macam sebuah jenayah yang sempurna. Stuxnet ni, ia tak serang setiap komputer yang ia jangkiti, tidak. Ia macam seekor pemangsa yang sedang berburu. Ia hanya akan aktif bila ia jumpa mangsanya yang spesifik. Perisian Siemens, Step 7, iaitu program yang digunakan untuk kawal emparan di Natanz. Serangan dia ada dua serampang dan memang bijak. Pertama, Stuxnet senyap-senyap ambil alih kawalan emparan. Paksa ia berputar pada kelajuan tak menentu sampai mesin tu hancur. Pada masa yang sama, ia buat benda kedua. Ia tipu para jurutera dengan hantar data palsu. Jadi, ini poin penting dia. Masa mesin-mesin berjuta-juta dolar tu tengah bergegar sampai berkecai, para jurutera di bilik kawalan tengok skrin mereka dan semuanya nampak normal. Lampu semua hijau. Mereka sangka semuanya berjalan lancar. Ia adalah satu penipuan yang sempurna. Stuxnet memang berjaya dalam misinya, tapi kesannya jauh lebih besar daripada sekadar melambatkan program nuklear Iran. Ia dah membuka satu lembaran baru dalam sejarah peperangan. Walaupun tak ada negara yang mengaku secara rasmi, laporan daripada media utama macam The New York Times mengesahkan ia adalah operasi bersama AS dan Israel. Hasilnya, lebih kurang 1,000 emparan musnah.
Ada penganalisis anggarkan ia berjaya melambatkan program nuklear Iran selama 2 tahun. Tapi warisan sebenar Stuxnet bukanlah kejayaan jangka pendek ni. Impaknya dirasai oleh seluruh dunia. Stuxnet telah buktikan buat pertama kalinya yang kod komputer boleh menyebabkan pemusnahan fizikal di dunia nyata. Serangan cyber bukan lagi pasal curi data, tapi dah jadi pasal musnahkan jentera. Kini, setiap kuasa besar dunia ada tentera cyber sendiri dan kita terpaksa berhadapan dengan hakikat betapa terdedahnya infrastruktur kritikal kita, macam beri kuasa, pangan dan sistem air. Ini membawa kita kepada satu soalan yang agak membimbangkan. Stuxnet adalah yang pertama, tapi ia pastinya bukan yang terakhir. Ia dah ubah peraturan permainan dan tinggalkan kita dengan satu persoalan. Berapa banyak lagi senjata digital macam ni yang sedang bersembunyi senyap-senyap menunggu arahan di dalam sistem yang kita harapkan setiap hari?